Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bagaimana nak meletakkan tasbih Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar pada diri. Sebutan Subhanallah adalah untuk membersihkan diri pada perbuatan. Dalam Al-Quran dianggap sebagai fiqh, dalam perjalanan dianggap sebagai syariat. Sebutan Subhanallah diletakkan pada diri untuk membersihkan tubuh perbuatan diri. Di dalam Al-Quran diletak sebagai ilmu fiqh, dalam perjalanan diletak sebagai syariat. Alhamdulillah adalah diletakkan kepada qalbu, kepada hati, iaitu perjalanan iman. Dalam Al-Quran adalah jalurnya di dalam tasawuf, iaitu perjalanan iman hati menuju Allah. Dalam perjalanan disebut sebagai tarikat perjalanan. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar letakkan kepada ruh, kepada Nur Muhammad, kepada ruh yang berjalan. Di dalam Al-Quran diletak sebagai tauhid, iaitu mengesakan Allah. Di dalam perjalanan disebut sebagai hakikat. Subhanallah diletak pada tubuh. Alhamdulillah diletak kepada qalbu. Allahu Akbar diletak kepada ruh. Apabila bertasbih, bertahmid dan bertahlil, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, seperti mana mengikuti jalur Al-Quran yang merangkumi 3 jalur, iaitu di dalam Al-Quran merangkumi jalur pertama adalah syariat, iaitu ilmu fiqh. Jalur kedua adalah tarikat, iaitu ilmu tasawuf, perjalanan keimanan dalam diri. Jalur ketiga adalah ilmu tauhid, iaitu ilmu hakikat, mengesakan Allah, melihat setiap sesuatu itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila selesai solat, biasanya kita bertasbih dengan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 33 kali itu. Apabila kita menyebut Subhanallah, sucikanlah perbuatan diri dengan mengikuti hukum-hukum fiqh yang ada dalam Al-Quran, sunnah, iaitu syariat Nabi Muhammad SAW, menjalankan syariatnya. Apabila menyebut Alhamdulillah, adalah menuju kepada hati, membersihkan hati, iaitu menuju kepada jalur keimanan, menuju kepada tasawuf dalam Al-Quran, iaitu meningkatkan iman dalam perjalanan menuju Allah, untuk mengesakan Allah. Apabila menyebut Allahu Akbar, itu adalah tiada lain mengesakan Allah yang maha besar, Allah yang maha satu, Allah yang maha tunggal. Dalam perjalanan Al-Quran adalah tauhid ataupun perjalanan hakikat. Maka syugailah bahawa pada diri anda apabila bertasbih, bertahmid dan bertahlil, satukan yang zahir dan juga yang batin, satukan tubuh, satukan hati dan juga satukan ruh. Subhanallah, alhamdulillah, subhanakallah, jika syai'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi di mana letaknya Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar tu pada tubuh? Subhanallah pada tubuh tu pada fiqh, dalam Al-Quran pada perjalanan syariat untuk menjaga dan membersih jasad. Jadi di mana letaknya Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar pada tubuh? Subhanallah pada tubuh, pada fiqh dalam Al-Quran, pada perjalanan syariat untuk menjaga dan membersih jasad.
Alhamdulillah pada hati atau kalbu duduk pada tasawuf dan Al-Quran, pada perjalanan tarekat, mensuci dan meniti perjalanan iman melihat Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, pada ruh, pada tauhid dalam Al-Quran dan dalam perjalanan hakikat, merasa dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesempurnaan pada kalimah la ilaha illallah adalah kalamiyi wa ana huwa qalaha dakhala hishuni amana iqabi, shuni amana iqabi. Allahumma salli alaihi wasallam. Subhanallah. Kalamiyi wa ana huwa qalaha dakhala hishuni amana iqabi. Kalimah la ilaha illallah itu kalimahku, wa ana huwa, dan akulah dia. Qalaha, pada siapa yang menyebutnya, mengamalkannya, menyatakannya, dakhala hishuni amana iqabi, maka masuklah ia ke dalam bentengku dan selamatlah ia daripada azabku. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum.